Lepas tu yang paling akak terkejut, lepas tu doktor dia bagi tempurung kepala dia. Lepas tu akak tak nampak tau kepala dia berbalut. Ingat kan normal. Lepas tu dia kata dia bagi tempurung kepala suruh tanam. Cakap Sembang Wanita Extra, teman setiap wanita yang tawa. Tahun 2021, kita punya negara digegarkan dengan satu kisah yang menyedihkan di mana seorang wanita ataupun seorang isteri yang sedang mengandung dipukul di muka, di badan dan ditendang di tulang belakang sehinggakan dirinya koma ketika mengandung oleh someone yang sepatutnya menjadi seorang pelindung dalam sesebuah kekeluargaan itu. Hari ini kita bersama dengan adik kepada Kak Jahidah Nordin, iaitu Kak Fauziah Nordin, yang sekarang ini merupakan seorang penjaga kepada kakaknya yang sedang sakit. Kak, akak sihat, Kak? sihat. Okeylah, Kak, kita masuk, Kak. Boleh tak Mimi nak tahu macam mana perkembangan Kak Jahidah Nordin sekarang selepas 4 tahun kes itu berlaku? Perkembangan Kak Ida sekarang tak banyak perubahan sangat lah. Macam ni lah, dia terlantar. Memang dia tak boleh lagi nak respon, tak boleh nak bagi bagi tahulah dia nak apa, dia tak boleh nak cakap. Bergerak sikit-sikit je lah. Maknanya bila Kak tanya apa-apa pun memang tak ada reaksi ataupun apa-apa daripada Kak Ida, Kak? Reaksi dia, kalau dia nak menandakan yang dia faham tu memang tak ada. Tapi cuma dia dengan dunia dia sendiri, lepas tu dia lebih pergerakan mata dia lah. Tapi macam pun kita tak tahu dia faham ke tak. Dia faham ke tak kita cakap apa. So memang sepanjang 4 tahun ni perubahannya sangat minimal. Sikit je sebenarnya. Sikit je lah. Kalau dia boleh macam boleh respon kan. Boleh kita tanya, dia boleh faham tu, rasanya okey juga. Tapi ni memang tak ada. Kita tengok mata dia bergerak tapi nampak macam mata dia bergerak, tapi itulah dia tak tahu. Kita tak tahu dia nak apa. Dia nak apa? Dia nak lapar ke? Dia rasa sakit ke? Kita memang tak tahu. Dia dengan dunia dia. Kak Fauziah, mungkin Kak Fauziah boleh ceritakan sebenarnya macam mana rutin penjagaan ataupun rutin cara akak menguruskan Kak Ida selama 4 tahun ni? Kalau nak cara menguruskan Kak Ida ni sekarang, selama ni macam kita uruskan budak kecil jugalah. Pagi tu bangun, tukar pampers dulu. Mandikan dia macam tu. Mandikan, bersihkan dia lah. Bersihkan, lepas tu dalam pukul 7 lah macam tu. Lepas dia bersihkan dia, mandikan, lepas tu kita buat susu, baru bagi dia susu melalui tiup. Lepas tu lepas 4 jam bagi lagi susu. So maknanya dia hanya hidup ataupun makan dengan susu kat tiup je lah, Kak? Lepas tu kita kena check lah dia punya pampers dah penuh ke apa. Kalau penuh, tukar. Lepas tu kalau dia macam buang air besar lagi, dia period lagi kan. Oh, masih period, Kak? Masih. Tu yang macam penat lah. Kalau dia dah macam buang air besar pun tak boleh normal kan. Kena letak ubat. Kena buat sendiri semua. Kena letak ubat melalui dubur. Maksudnya untuk dia keluarkan, akak kena letak ubat? Kalau macam banyak sangat najis kat dalam perut tu, akak selalu ada nurse, akak panggil nurse, akak upah dia, suruh uruskan. Sebab kita tak pandai nak buat tu, nak buang najis kat dalam tu. Nurse yang diorang expert yang tahu. Tu yang akak pun memang kena bayar lah. Dengan nurse yang selalu akak biasa bawa pergi sini, dia akan uruskan semua. Selalu bayaran tu orang berapa, Kak? Kalau akak terus mandikan, suruh upah dia mandikan, bersihkan semua, dalam 200 lebih macam tu. Sekali buat? Sekali buat dia untuk buang najis semua. Akak mungkin orang cakap pahala akak banyak. Akak jaga kakak yang sakit, akak jaga anaknya pula kan. Tapi di sebalik kata-kata pahala yang besar tu, hanya akak je tahu pengorbanan yang akak terpaksa lepaskan, apa yang akak perlu lakukan untuk menjaga kakak tu kan. Mungkin akak boleh ceritakan sikit, apakah perjuangan sebagai seorang caretaker, sebagai seorang penjaga ni, Kak? Perjuangan tu macam penat, Kak. Mimi pasti mesti penat. Satu memang penat. Lepas tu kita memang tak ada masa untuk diri, macam kita nak buat pun apa-apa pun kat luar ni terhad lah. Macam kita nak bercuti pun terhad. Rasanya memang terhad dengan nak bawa anak mana-mana kan. Anak pun makin besar, kadang anak pun tanya juga, Mami nak pergi situ, nak pergi bercuti ke apa kan, dan nak tengok macam kawan-kawan lain bercuti kan. Macam kita ni kena fikir
Kalau nak bercuti ni kena ambil caretaker lain. Itu pun perlukan duit juga nak bayar. Jadi kena memang masa tu banyak pada penjagaan dia lah dengan anak dia. Sebab saya jaga pun bukan seorang kan. Dengan anak dia lagi. Memang berat lah sebenarnya. Kalau orang tak duduk tempat saya ni memang orang takkan tahu macam mana sebenarnya kita nak macam mana kudrat kita tu penat macam mana kita sakit badan kita kadang dulu macam akak tulang belakang ni okey lagi kan dia berat kan hari-hari kita kena uruskan berat sorang-sorang apa semua nak angkat apa semua kan nak tarik apa semua lama-lama kita rasa macam kita rasa lengur lah lama-lama kita rasa lengur itu yang macam akak pun kena jaga juga diri sendiri. Memang kalau jadi apa-apa, macam akak fikir, kalau jadi apa-apa, siapa nak urus dia? Sebenarnya orang cakap, yang sakit memang dah sakit. Tapi yang sihat ni, yang nak menjaga ni, itulah sebenarnya yang pentingnya. Ya, betul. Yang penting ni memang yang penjaga. Betul. Memang kena sihat, kena pandai kontrol emosi. Tapi memang tipulah kalau tak cakap kadang kita pun kadang tekanan, kadang ada juga macam fikiran-fikiran yang tekan kan. Tapi kadang tu macam fikir orang lain pun mungkin ada lagi susah daripada kita kan, daripada akak. Jadi terima yang dah jadi macam ni, mungkin ada hikmah lah. Pernah tak akak terbayang yang satu hari akak akan berada di situasi macam tak pernah. Memang tak pernah lah bayang macam ni. Kita selama ni mendengarkan apa yang telah berlaku dengan Kak Jahidah sekarang kan. Tapi akak sebagai keluarga yang terdekat, mungkin akak tahu macam mana perkenalan Kak Jahidah bersama dengan lelaki tu. Dan saya tak nak sebut pun nama lelaki tu sebab nama lelaki tu tak deserve untuk mention dalam Sembang Wanita Extra ni. So macam mana permulaan perkenalan lelaki itu bersama dengan Kak Jahidah? Satu hari tu dia dah balik Sabah. Masa tu kami memang duduk Sabah lagi kan. Lepas tu dia bercuti, dia balik adalah rumah akak dekat Sabah. Lepas tu dia yang cerita sendiri, dia cakap dia ada kawan dengan yang ni, dia kata. Tapi dia tak bagi tahulah dia kenal kat mana. Saya ada juga tanya dia, cakap kenal kat mana lelaki ni kan. Dia tunjuk gambar lah macam tu. Dia cakap ada dekat Johor, dia kata dekat tempat kerja dia cakap. Dia cuma bagi tahu macam tu je lah. Dia jumpa, dia kata dekat tempat kerja dia kata. So permulaan akak macam berjumpa dengan lelaki tu bila sebenarnya? Masa diorang kahwin, masa diorang nikah. Oh, itulah berapa lama diorang berkenalan? Rasa dalam setahun rasanya. Sebab masa tu pun sebelum diorang kahwin tu pun memang dia ada juga cerita yang dia kawan dengan lelaki ni. Okey. Tapi kami kan jauh. Tak boleh nak berjumpa lah kan. Tak boleh berjumpa. Kami duduk Sabah, dia pula duduk JB. Masa tu pula PKP. Memang tak boleh nak rentas daerah. Ya, betul. So sepanjang setahun tu memang dia tak pernah ceritakan siapa, macam mana lelaki ni punya perangai ke, tak pernah timbul apa orang kata macam satu desas-desus ke. Ada juga dia cerita, macam dia cerita lelaki ni kerja polis komando dia kata. Lepas tu polis komando, lepas tu cerita pergi berperang dekat Tan Duo lah apalah. Pelik juga. Dia betul time tu macam akak rasa pun macam dia ni tak betul ni, macam dah nampak lelaki ni menipu. Macam dari cerita dia tu. Dia kata dia pergi berperang dekat Tan Duo lah apa semua, macam dia lawan yang masa hari tu yang perang tu. Suami akak masa tu askar. Okey. Betul, macam suami akak pun cakap menipu lelaki ni, dia kata. So bila akak cakap kau ni menipu lah, lelaki macam menipu je, Kak Jahidah tak ada respon apa-apa? Dia cakap lelaki tu betul, dia kata. Dia bagi tahu, dia kata betul dia polis. Tak tahulah apa lelaki ni yang si pelaku ni kata-kata cakap kat dia kan. Tapi dia ada cerita-cerita tu pun kadang macam tak konsisten tau. Kadang dia cerita macam ni, kadang dia cerita macam ni. Macam pelik. Kita dengar pun macam menipu lelaki ni macam tu. Macam lelaki ni ada something wrong lah, macam yang tak betul. Tapi Kak Jahidah tak pernah nak perasan betul. Macam defensif lah dia kan? Macam defensif lah, macam tu. So setelah kahwin, pernah tak Kak Jahidah macam kontak korang? Lepas kahwin tu, lepas je nikah tu, lagi pelik. Langsung macam Kak Jahidah ni kan, kalau kami tanya,
dia tak nak bagi, dia tak suruh kami sebut. Dia jangan tanya apa-apa pasal laki dia. Macam tu. Dia cakap jangan saya buat apa-apa hal pasal laki dia kata. Tapi akak tak bergaduh lah ataupun Akak ada juga macam tanya dia macam kenapa kau ni kan macam kita orang adik-beradik kau aku kau macam sabar tu. kan? Kau aku macam tu. Macam sekarang dulu kau cakap dia ni polis. Sekarang tengok tak ada kerja pula. Dia kerja apa sebenarnya? Kita orang tanya macam tu sebab tak tahu dia kerja apa laki ni. Memang tak ada kerja laki ni. Kerja-kerja dia cakap kerja dekat bisnes. Kerja dekat jual barang lah apalah. Nampak sana pun kita macam menipu laki ni kan. nampak macam tak sekata lah jalan cerita dia. Betul. Tiba-tiba mula-mula cakap that polis. Lepas tu cakap cuti. Cuti pula. Konon-konon cuti pula. Tiba-tiba meniaga pula. Semua dia buat. Semua dia buat. Tak tahu mana satu betul. Peristiwa hitam tu. Bila perkara tu berlaku, hari tu berlaku, macam mana akak dapat tahu apa yang terjadi dengan Kak Jahidah? Dia masa tu seminggu sebelum berlaku tu, dia dah WhatsApp kami. Dia dah chat, dia kata dia mengandung. Dia tunjuk dia punya Keputusan pregnancy test tu lah. Bukan yang gambar tu. Oh, terus dia bagi gambar ultrasound. Gambar. Ultrasound tu. Dia bagi, dia kata dia mengandung, dia cakap. Sebelum tu pun memang dia cakap, dia kata dia nak anak, dia cakap dia betul-betul nak anak dia tu. Lepas tu tak tahu pula rezeki dia awal kan. Lepas tu dia mengandung, lepas tu dia bagi tahu kami. Tiba-tiba lepas seminggu tu yang adik kat Melaka tu, adik Fazaria ni call tengah malam. Tengah malam tu dia nangis-nangis, dia kata Kak Ida ni lah masuk ICU, dia cakap. Masuk ICU. Kenapa Cik? Tak tahu. Entah. Dia kata tu si Rosmaini tu, dia cakap. Rosmaini tu ni call dia. Yang lelaki ni call adik, dia cakap diorang ada gaduh sikit je, dia cakap. Okey. Dia cakap kami gaduh sikit je, dia tertolak sikit. Dia kata, tadi sekarang hospital nak waris. Waris sedangkan dia tu suami dia. Kenapa dia suruh kami yang pergi ke hospital? Dia takut nak pergi hospital. Time tu lelaki tu dah tak tahu kat mana lah. Dia dari dah. Dia call Faza ni, adik akak ni kan kat Melaka, dia bagi tahu. Lepas tu dia sekejap je dia call. Dia cakap diorang ada gaduh sikit. Dia kata hospital nak minta waris. Pergi hospital tengok ni kakak. Lepas tu tak dapat kontak dah. Lari dah terus. Tu je lah last. Lepas tu kawan-kawan dia pun cari dia. Sana kawan-kawan dia kawan-kawan dia dapat info mana tak tahulah kan. Kawan-kawan dia terus call call kami lah. Call saya call jugalah cari bagi tahu kami. Lepas tu adik Melaka tu pergi dulu kat JB. Pergi tengok kat ICU. Lepas tu adik Melaka pergi besok tu adik Melaka sampai dekat ICU. Lepas tu dia call, dia cakap dia pun tak tahan kan tengok. Dia pun nangis-nangis, dia kata, datanglah, dia cakap, aku tak tahulah macam mana nak bagi tahu keadaan dia ni. Dia kata teruklah, dia cakap macam teruklah. Dia pun tak boleh. Dia macam akak pun yang kesian, macam takut dia pula yang stres, emosi dia pula yang emosi sangat kan. Dia lah dia sorang-sorang pergi. Kita orang memang sorang-sorang je. Dia sorang, lepas tu akak pun sorang pergi. Time tu apa yang akak expect bila dapat berita daripada adik yang akak expect macam dia cuma terlantar macam biasalah, macam sakit. Mungkin tak teruk lah, macam tak expect dia macam ni. Tapi masa sampai tu, masa yang adik kat Melaka tu bagi tahu, dia kata kau tengok sendiri keadaan. Dia pun tak tahu macam mana nak cakap. Dia tak tahu macam mana. Tak boleh nak describe. Tak boleh nak bagi tahu macam mana sebab dia pun dah terlampau sedih, dia tak boleh dia tu. Lepas tu akak malam tu juga akak terus urus semua surat nak berentas. Nanti kita pergi balai polis semua. Pergi balai polis minta surat apa semua kan, surat doktor semua. Tak tahu macam mana akak ni tak pernah pergi JB. Akak boleh drive malam-malam pergi JB dengan mengantuknya apa. Ya Allah, macam memang akak pun tak tahu macam mana akak ada kekuatan drive pergi JB dengan tak pernah jejak kaki kat JB tu, West je. Lepas tu sampai sana tidur dah lewat lah dalam pukul 2-3 macam tu, 2-3 pagi. Lepas tu adik dah kat sana kan, dia dah tidur kat hotel. Ada hotel lah, hotel kita orang sewa hotel. Lepas tu akak pergi hotel, tanya dia cakap, dia nangis je. Dia tak nak cakap. Dia kata nanti besok pagi kau pergi dia, tengok sendiri, dia cakap. Lepas tu pagi tu awal akak pergi ICU. Tak tahu macam mana mula-mula. Macam mana perasaan akak mula tengok kakak. Akak teringat balik, sedih.
Kalau akak ingat balik memang sedih. Walaupun dah macam 4 tahun macam ni kan. So, sebenarnya akak kan tak nak, kadang akak tak nak kena interview sebab akak tahu memang akak akan ingat balik. Akak akan sedih. Ke momen itu Kak Macam akak cuba nak lupakan tau. Tapi bila ingat balik kalau akak cerita macam ni kan, masih segar di ingatan macam mana keadaan Kak Jahidah time tu. waktu masa akak masuk dekat ICU, tu doktor semua pandang. Diorang pun macam tak tahu nak cakap macam mana dengan akak kan. Tak tahu macam mana. Diorang tunjuk. Lepas tu akak tengok dengan wayar berselirat macam lepas tu dengan apa, badan dia lebam apa semua. Ya Allah. Memang teruk sangat, apa, biru badan, seluruh badan dia memang biru, apa, merah, campur-campur semualah. Lepas tu yang paling akak terkejut, lepas tu doktor dia bagi tempurung kepala dia. Masa akak tak nampak tau kepala dia berbalut. Ingat kan normal. Sebab berdarah ke apa kan. Lepas tu dia kata dia bagi tempurung kepala suruh tanam. Cakap diorang tak bagi tahu pun masa tu tempurung kepala dia kena buka. Diorang tak bagi tahu. Tiba-tiba nurse ke doktor yang bagi, dia cakap tak boleh pasang dah, dia kata. Sebab ni dah kena tanam, dia cakap. Sebab dah tak boleh guna, dia cakap. Dia cakap, Dia cakap, tapi kecil dia cakap. Bagi diorang tapi kita besar tau, tapak tangan macam ni. Besar, dia tak ada tempurung kepala kan, of course. Ya Allah. Lagi akak terkejut masa tu. Sampai tempurung kepala dia kena buka. Bayangkan akak pegang tempurung kepala dia bawa keluar dari bilik ICU tu, dari hospital. Akak masa tu tengok orang, dah tak nampak orang ke tak tahulah apa. Akak jalan seorang, akak pegang pun akak macam tak kuat nak melangkah tu kan, nak keluar tu. Lepas tu akak tak bagi tahu lagi keluarga. Adik-beradik yang akak pegang bawa tempurung kepala dia. Adik akak yang Melaka tu pun tak tahu juga. Dia pun tak tahu yang tempurung kepala dia kena buka sebelah. Sebab kepala dia teruk sangat pendarahan dia. Diorang tak boleh nak buat apa, dia kata. Tak boleh nak pasang lah. Dah dia kata memang teruk. Dia kata otak dia memang teruk, dia cakap. Macam yang kalau doktor cakap keadaan dia tu macam yang aksiden dengan lori, dia kata. Memang teruk, dia cakap. Diorang tak boleh nak buat apa dah, dia cakap. Lepas tu masa akak bagi tahu apa, adik pun terkejut nampak. Dia cakap apa benda ni kan. Lepas tu memang tak sangka Kak. Itulah kita pegang bawa sendiri tempurung kepala dia. Betul akak memang tak boleh nak tanam lah. Betul macam apa, susah lah nak terima. Betul adik lah, dia kata tak apalah, dia bawa balik, dia cakap biar dia tanam. Dia tanam dekat Melaka, dekat rumah, dia kan tinggal dengan mentua dia, jadi dia orang tanam kat Melaka. Saat tu akak masih terfikir tak dengan kandungan Kak Jahidah? Masa tu belum lagi. Memang lupa sangat kandungan dia. Lupa yang dia pregnant. Lupa. Ingatkan dia gugur ke apa, memang tak ingat. Masa hari kedua ke hari ketiga tu baru ingat, baru tanya doktor. Lepas tu doktor baru cakap kandungan dia ada lagi. Tu macam alamak, terkejut lah macam ada lagi kan. Macam ni turut pun kandungan dia ada lagi. Masa tu ada tak doktor cakap mungkin kandungan dia tak tahan lama? Ada. Mungkin akan jatuh sendiri, dia kata macam itulah. Tapi keajaiban Allah kekal sampai sekarang. Dah umur 4 tahun dah. Sekarang dah 4 tahun dah dia. Ya Allah Kak, macam mana perkembangan anak Kak Jahidah sekarang? Akak pun menjaga dia juga kan, macam anak akak sendiri. Dia sihat. Lasak juga, cuma dia lambat lah dia punya perkembangan. Dia umur dia 4 tahun tapi macam 2 tahun perkembangan dia. Dia tak boleh lagi cakap. Nak buka seluar sendiri pun tak boleh lagi. Tapi nampak ada perubahan positif jugalah.
Macam sekarang macam dia lebih banyak jugalah dia faham. Faham. Macam tadi kita nampak dia nak bermain. Dia nak main. Faham. Dia faham. Sekarang dia banyak faham jugalah. Pemakanan Ihsan macam mana pula Kak? Pemakanan pun dia fasih sangat. Dia tak nak ayam ke ikan ke yang protein dia tak nak, dia tak suka. Lepas tu dia nak yang sayur je. Vegetarian. Dia nak sayur telur nak. Kalau sayur-sayur dia sukalah. Bubur, mihun, dia suka. Dia suka. Dia tak suka makanan yang ada warna-warna macam kari ke apa, dia tak nak. Dia nak yang nak sup jernih, je lah. yang jernih je. Kalau kari semua dia tak nak makan. Dia tengok pun dia tak nak. Dia tolak. Kalau ayam masak kicap pun dia tak nak. Masak kicap dia nak yang Putih saja. je. Tu yang kalau buat sup sayur dia suka. Dia suka. Sup sayur Memang orang nasi. Sabah Kak. Suka makan sayur. Dia suka makan sayur. Tadi Kak Fauzia ada cakap yang impian Kak Jahidah memang daripada dulu memang nak ada anak. Bila dia dikurniakan anak tetapi dibelasah, dipukul sampai keadaan Kak Jahidah sendiri macam ni, tak dapat nak memeluk anaknya sendiri. Macam akak sendiri, apa yang akak rasa? Macam mana perasaan akak? Sedih sangat jugalah. Macam fikir dia tak dapat nak peluk anak dia sampai hari ni pun kan. Tak dapat nak peluk anak dia ke. Tapi macam kami lah, macam akak dengan suami pengganti lah, wakil bagi dia. Sayang Nufail macam anak sendiri. Macam jaga dia elok. Tu yang dia memang manja kan dengan akak, memang nampak dia happy je dia peluk. Itulah apa-apa hal pun dia kalau nangis ke apa, datang Dekat dekat akak. Dekat suami. Mungkin dia pun tak tahu yang ni Kak Ida ni mak dia kot. Sebab sebab kalau kadang akak cakap juga dengan Nufail, ni ibu macam tu kan. Dia kan tak faham, dia tengok macam tu. Kadang suruh peluk pun macam yelah tak pernah tak kan pernah. Dia ni tu dia macam dia pun tak dia nak dukung saya. Dia nak peluk. Faham, dia kenal dia kenal akak je lah. Kak, bila kita baca ada juga berita-berita yang keluar di mana first time sekali tunjuk baby Kak Jahidah nangis kan Kak? Ada hari tu yang masa yang mula-mula tu yang Nufail lahir. Ya. Macam dia tahu anak dia. Tu anak dia. Bond yang takkan pernah terpisah. Tapi sekarang ni pun kalau dia dengar suara Nufail pun macam besar juga mata dia. Kadang dia macam dia tahu anak dia kot. Dia tahu. Lalu macam dia cari-cari macam gitu gerak-gerak kalau dia dengar suara Nufail nangis ke apa kan. Dia kata cari-cari. Macam dia cari-cari macam tu, macam bergerak-gerak kepala dia. Mungkin dia tahu. Dia ingat dia tahu lah tu kot anak dia nangis. Dia tengah nangis. Ya Allah. Saya pasti kalau dia masih normal, mesti dia akan menjaga anak dia dengan betul. Ya, betul. Sebab tu kan anak pertama dia. Ya, dia tak pernah memang dia nantikan kan Kak? Dia memang nak anak dia tu. Dia memang nantikan anak dia tu. Lagipun dia fikir pun masa tu umur dia dah berapa, dia cakap. Masa yang dia baru-baru kahwin tu kan. Kak, bila baru-baru ni kisah laki tu yang minta kurangkan penjara kepada 10 tahun tu, apa perasaan akak bila keluar berita macam tu? Kalau ikutkan pun apa yang dia buat memang tak setimpal apa yang dia buat dengan Kak Ida. 10 tahun tu pun memang tak setimpal untuk dia. Sepatutnya dia tu kena seumur hidup. Memang tak adil lah buat Kak Ida sebenarnya. Kak Ida dekat sini sakit, tak dapat nak peluk anak, tak dapat nak jaga anak dia sendiri. Dia 10 tahun dan masih lagi belum ada di dalam penjara. Dia duduk macam biasa dekat luar, hidup macam biasa dekat luar. Kak pernah tak dapat DM daripada orang yang bercakap pasal lelaki tu? Dari awal kes lagi ada je yang ada ramai yang DM bagi tahu pasal lelaki ni. Dia yang mangsa-mangsa dia DM. Banyak lah sebenarnya Kak. Bukan dekat Kak Jahidah seorang je dia buat. Bukan. Ramai yang DM. Tapi dah 4 tahun kan. Mungkin kalau akak cari balik yang di message tu dapat jumpa. Sebenarnya ramai DM. Even dia punya bekas isteri pertama tu pun chat dengan akak. Apa yang dia chatkan tu Kak? Dia bagi tahu yang dulu dia pun kena pukul apa semua. Tapi diorang tak berani buat report. Bangsa-bangsa dia semua tak berani buat report pasal dia. Jadi macam kalau diorang tak buat report, kita nak buat macam mana? Nak macam mana?
Sebab diorang pun takut. Mungkin diorang pun takut. Diorang takut nak buat report. Kak, saya difahamkan lelaki tu pun berkahwin lagi kan selepas kejadian ni? Itulah tak tahu keberapa Kesahihan kali dah. dia. Tapi adalah memang ada yang orang bagi tahu lah, memang sahih lah tu. Sebab yang bagi tahu tu pun memang tengah handle case dia kan. Dia cakap memang dia kahwin lagi dengan yang tu. Ya Allah Kak, apa yang Kak rasa time tu? Akak punya akak sekarang dah macam ni, dah terlantar. Lepas tu boleh pula dapat berita yang lelaki tu sewenang-wenang ni memang kau tak masuk penjara. Lepas tu kau boleh pula kahwin dengan perempuan lain. Aku kesian perempuan tu je. Macam aku fikir diorang tak ada otak ke kau? Macam tak takut ke, tak fikir ke macam dia dah macam ni, korang pun nak jadi macam ni ke? Macam akak fikir diorang perempuan yang sanggup dengan dia ni lah. Diorang ni tak ada fikiran ke? Macam tu. Macam kau ni macam bodoh sangat ke? Betul. Kita pun pelik. Kenapa diorang boleh layan lelaki macam tu? Sedangkan diorang tahu lelaki tu Pukul orang. Pukul. Baran. Lepas tu perkahwinan tu okey je lah. Sampai sekarang. Tak, akak dengar pun macam kena pukul juga. Kena ni juga, belasah juga. Sebab ni diorang yang diorang bagi tahu sendiri kan. DM akak kadang dekat WhatsApp diorang chat bagi tahu. Tapi diorang tak boleh nak viralkan. Ya. Macam never ending punya cycle Selagi dia tak berada dekat dalam tirai besi, selagi itulah dia akan buat hal. Itulah susah. Itulah yang lelaki ni memang yang lelaki ni memang nak cakap macam mana, memang dia ni memang jenis tak betul ke, memang tak betul lah orang ni kan. Cuma yang normal macam kita Yang normal perempuan punya. ni. Kau boleh lagi nak pergi dengan lelaki yang memang dah terang-terang ada kesalahan, pukul. Ya Allah, ya Tuhanku. Tu yang memang macam tak boleh macam tak boleh fikir kenapa dia orang boleh ikut lelaki macam tu. Dah terang-terang kes dah Kak Ida ni macam ni teruk. Kak, pernah tak akak dapat bantuan ataupun daripada family belah sana yang reach out? Tak ada. Tak pernah langsung sepanjang 4 tahun ni, memang tak pernah langsung. Sepanjang 4 tahun ni memang seorang pun tak ada muncul. Memang tak ada. Bantuan ke apa memang tak ada. Tanya kabar pun tak ada. Apa lagi nak ni? Nak apa bagi bantuan? Chat pun tak ada. So maknanya kali terakhir yang akak dengar ataupun kontak dengan lelaki tu lah bila dia bagi tahu pasal pergaduhan tu lah ya. Tu yang last. Sampai sekarang memang tak pernah. Memang tak pernah. Keluarga dia pun akak pun tak tahu mana keluarga dia. Tak tahu siapa keluarga dia. Yang masa diorang nikah tu je lah jumpa. Masa nikah tu pun tengok ramai kawan-kawan dia je. Memang family tak ada lah time nikah tu. Ada mak dia lah masa tu. Tapi rasanya mak dia macam dah meninggal. Diorang cakap lah. Adik-beradik dia, ada yang orang kampung dia bagi tahu dia ni memang ada adik-beradik. Tapi sampai hari ni tak tahu mana satu adik-beradik dia. Langsung tak ada apa, tak ada siapa yang ni. Tanya-tanya, tak ada. Sebab sebelum diorang kahwin tu pun, dia pernah balik. Dia pernah pergi Kedah. Lelaki ni orang Kedah kan. Masa tu diorang buat makan-makan, tengok ramai je. Dekat rumah dia tu, ramai orang keluarga dia. Tiba-tiba jadi macam ni, seorang tak muncul. Seorang pun daripada Ada perasaan ke tak, diorang ni keluarga macam mana tu pun tak faham lah. Sedangkan kita kadang anak orang tu sakit, aksiden pun kita tanya. Tak tanya kan. Ini pula at least macam isteri yang menjadi keluarga. Ini pula macam ni teruk. Sampai hari ni tak tanya apa-apa. Tapi akak pun tak heran dah pun. Diorang nak tanya ke tak ke memang apa, memang tak apa, akak pun dah tak apa, macam tak ada perasaan jugalah, macam yalah. Tak ada rasa macam biarlah dia orang macam tu kan, macam tak dah lupa dah. Memang akak dah kewujudan dia orang memang akak dah tak peduli. Tak peduli dah. Memang tak peduli pun langsung. Sampai yang kes yang laki ni pun akak memang tak ambil tahu langsung. Akak tahu yang dia menaik mahkamah baru ni kan, yang dia senyum-senyum. Senyum-senyum tu kan. Muka tak bersalah. Itu pun dari wartawan yang bagi tahu. Ya Allah, Kak. Sebab memang kita orang nak ambil tahu pun pasal lelaki ni.
memang biarlah macam mati ke hidup ke, macam memang kita orang Ikut kau lah. ikut kau lah macam tu. Memang tak selama nak ambil 4 tahun ni pun kau tak pernah ambil tahu pasal apa yang berlaku kat isteri kau. Kak, tadi bila Kak bercakap macam, of course lah bila Kak jaga, Kak pun ada rasa stres. Macam tu kan, tekanan, Kak tak boleh nak keluar. Jadi macam mana Akak memujuk diri sendiri tu, Kak? Akak kan ada anak-anak. Dengan anak-anak lah. Spend time dengan anak, dengan Nufail lagi pun kadang-kadang tu bawa jugalah pergi, biasa dengan budak je lah. Bawa pergi kids zone, kadang sekejap bawa pergi kids zone, pergi taman. Keluar pergi macam pergi minum-minum ke sekejap dengan suami, dengan anak. Me time, Kak. Me time lah macam tu. Kadang-kadang tu suka beli barang kat TT online macam tu je. Kalau nak beli barang kat kedai nak jalan tak ada. Biasa macam tu je lah Akak rasa. Sepanjang 4 tahun ni pernah tak terlintas dekat kepala Akak ataupun terlintas di hati Akak, mungkin satu hari nanti ada keajaiban yang berlaku dekat kat Jahidah? Ya. Akak memang menunggu masa tu. Tapi mungkin kita tak tahu bila kan. Dia pun macam ni pun tak tahu sampai bila. Mungkin Nufail pun mungkin dia boleh jadi budak yang normal. Tapi Akak macam mengharap yang Nufail akan jadi budak yang normal lah. Sebab mana tahu dia boleh jaga mak dia kan. Kita pun tak tahu macam umur sampai bila kan. Betul. Boleh jaga dia. Akak cuma nak Nufail tu pandai jadi budak normal lah. Mungkin sekarang dia lambat. Mana tahu dia dah umur suatu hari nanti, nanti dia akan jadi budak normal, dia akan tahu ni mak dia, dia akan urus mak dia. Macam Akak harap macam itulah. Dan sebenarnya Mimi dapat rasa keikhlasan Akak menjaga Nufail. Bila Akak pun perasan tadi Nufail macam, dia ni dah ada improvement, dia dah ada perubahan, dia dah faham. So nampak keikhlasan Akak tu terjelas lah dekat mata, dekat you punya pelakuan. Dah macam anak sendiri dah Nufail bukan pada Akak. Iyalah. Itulah dia tu kan comel kan. Comel. Terkedek-kedek, suka sengih. Ya. Dia itulah yang happy sebab dia dah pandai faham. Susah tak Kak jaga dia? Kalau susah tu bukan, rasanya kalau budak special memang macam tu kot. Sebab dia ni kan, dia kalau dia datang tantrum dia tu menjerit-jerit macam tu susah lah. Dia akan baling semua barang. Dia hari tu TV baru pun pecah, dia baling. Dia menakutkan yang tu lah. Dia tak boleh lagi satu, dia sekarang ni Akak perasan dia tak boleh dengar suara tinggi kuat. Dia akan macam dia takut. Rasa dia macam dia tahu lah macam pembawaan kat mak dia dululah. Kalau kuat je kan, kalau kita marah macam tinggi kan, dia akan tantrum, dia akan menangis-nangis. Dia takut. Dia takut. Dia takut. Betul lah Kak. Mungkin time mengandung kan tu dia dapat dengar. Dia macam tu sekarang. Dia akan nangis-nangis, dia takutlah, dia lari-lari. Dia nampak sangat dia takut. Lepas tu dia nak kena peluk. Tu yang kita, macam kami pun sini memang tak boleh. Kalau nak cakap dengan dia tu tak boleh lembut-lembut. Lembut-lembut. Dia okey. Kalau dia tantrum memang kena peluk dia, kena usap kepala dia, cool down dengan dia. Perkembangan Nufail, doktor cakap dia semua okey, cuma dia lambat. Dia perkembangan dia tu lambat. Slow. Dia umur dia 4 tahun ni pun, tapi dia macam umur 2 tahun. Masih lagi 2 tahun. Jadi memang kena follow up lah. Setiap sampai sekarang pun follow up dengan pakar lagi. Masih pergi lagi. Nanti minggu depan ni lah pergi pakar. Untuk tengok dia punya perkembangan macam mana pula. Setiap 6 bulan. 6 bulan jumpa pakar. Kak, mungkin Kak boleh flashback ataupun teringat balik kan, bila first time macam Kak Jahidah mula respon? Astaghfirullahaladzim, terkejut saya. Betulkan dulu. Manakah kepala dia tu memang? Tak ada. So Kak dia flat je lah Kak Tak ada, dia otaknya ni lembut ni. Dia otak terus. Lembut je. Tak ada ni. Bahayalah juga kalau terhantuk. Bahaya. Sebab memang direct terus ke otak kan. Bahaya. Tu ya, tapi doktor pun memang tak nak pasang sebab dia pun tak boleh berdiri kan. Kalau dia boleh berjalan kena pasang, doktor cakap.
Tapi dia baring je, tak perlulah doktor cakap. Mungkin akak boleh flashback balik kan, bila akak perasan yang Kak Jahidah ni mula ada respon yang baru? Macam akak cakap dulu dia lagi, sekarang dia lagi better. Bila akak perasan tu? Sejak yang Nufail dia pandai jalan tu, tahun lepas. Okey. Nufail baru pandai jalan tahun lepas bulan 12. Oh baru lagi Baru lagi. sebenarnya. Nufail ni baru lagi ni pandai jalan. Dia 3 tahun baru dia pandai jalan. Lepas tu dia kot tantrum. Tu yang nampak dia macam lagi besar pergerakan dia lagi banyak tu. Masa yang Nufail dah start jalan, dia bising-bising, dia kuat menjerit, kuat tantrum, dia nampak perubahan dia macam ni. Mungkin satu hari kakak aku akan sihat. Mungkin akak pernah terlintas tak benda tu? Terlintas juga tu, macam mungkin dia tak lama nanti dia boleh bercakap kan, dia boleh faham, dia boleh angguk ke macam kalau akak tanya dia apa-apa dia boleh angguk ke macam ni kan. Tapi sekarang tak boleh lagi lah. InsyaAllah kak kan. Slow-slow. Maknanya setiap kali dengar suara Nufail tu dia ada respon. Sekarang dia macam tu. Sejak yang Hati mak dia tu kan. Kuat kan. Yelah kalau kita letakkan Nufail baru lahir dekat sebelah pun Kak Jahidah tahu. Dia menangis. Dia menangis. Keluar Tu mata anak macam dia. tu. Apatah lagi sekarang bila anak dia dah besar, mungkin dia pun dapat rasa bond tu macam Mimi cakap. Betul. Kadang macam Nufail ni baru start pergi PDK yang peralihan tu. Macam sekolah dia orang lah. Setiap pagi tu nak hantar Nufail tu, cakap dengan dia, anak nak pergi sekolah ni macam tu kan. Dia macam mana muka dia macam ceria ke. Walaupun dia tak tapi ada perubahan muka macam, tu. Mungkin dia tahu kot akak cakap yang nak hantar Nufail pergi sekolah. Akak akan bagi tahu dia lah macam Nufail sekarang sekolah. Nufail nangis tadi dengan cikgu nangis. Nufail tak nak makan masih ayam. Bercerita dengan akak bagi tahu dia. Cakap Nufail tak nak makan ayam, tak nak makan ni. Nufail nangis, Nufail begini. Akak cakap macam tu dengan dia. Dia macam lah dia mendengar macam tu. Tapi tak ada ni. Dia tak ada respon lagi. Mungkin satu hari nanti keajaiban Allah kita tak tahu. Satu hari mungkin dia boleh respon dengan betul. Bercakap macam akak cakap. Tak nak bagi harapan hopes. Tinggi sangat lah. Nanti akak yang macam sakit hati. Betul. Akak akan sakit hati, akak akan sedih. Akak sedih, stres lagi. Ingat lagi peristiwa tu. Laki tu Kak, bila kita tengok nak jaga orang sakit bukan senang kan. Lagi satu bukan dengan masa. Lagi satu adalah financial pula. Macam akak sendiri, macam mana akak mampu untuk beli pampers yang sangat banyak, susu lagi? Yang pampers, susu ni bantuan daripada zakat. Daripada baitul mal zakat. Baitul mal. Pampers dengan susu. Lepas tu JKM pun memang ada bagilah yang bantuan untuk pesakit terlantar tu dengan Nufail punya. Lepas tu dia kan dulu kerja kerajaan. Adalah yang pencen ilat dia tu. Ya Allah kau. Tapi nak urus tu dulu pun sangat susah. 2 tahun baru susah. Naik turun naik mahkamah juga. Sebab kita bukan dia punya, cuma adik-beradik kan. Memang susah sangat lah masa tu. Jadi semuanya kita guna yang duit-duit yang gitulah nak urus. Dengan tu suami pun kerja pun sekarang alhamdulillah macam okey suami kerja. Walaupun macam ni susah, macam akak rasalah macam walaupun kehidupan kami tengok macam susah, tapi sebenarnya macam ada macam rezeki tu macam sentiasa ada. Sentiasa ada. Dan nak cari suami macam akak pun susah juga kak. Kan? Betul. Tak semua suami yang boleh support. Isteri dia nak jaga kakak, nak jaga ahli keluarga yang sedang sakit. Betul. Tu kadang rasa macam bersyukur jugalah macam dia boleh tahan. Kadang-kadang ialah kita isteri pun kadang stres kan. Betul. Kadang macam asyik nak bad mood je kadang kan. Tapi alhamdulillah suami akak tu boleh tahan jugalah dia. Memang sangat support yang sangat kuat lah. Akak pun sendiri. Ya. Itulah akak fikir pun kalau tak ada suami akak tu begitu yang boleh sabar. Tak tahulah kak. Sebab bukan senang lelaki nak terima kita jaga adik-beradik dalam rumah, satu rumah yang sekali adik-beradik pula yang sakitnya memang betul-betul sakit kan, yang terlantar. Bukan senang tu. Dengan ada anak lagi. Betul.
Bila kita tengok Kak, macam Min cakap tadi, tak semua orang yang mampu nak jaga adik-beradik kita yang sakit kan. Tapi kita tengok mungkin Akak dengan Kak Jahidah dulu-dulu rapat. Macam mana Kak Jahidah ni dulu? Kak Ida ni aktif. Dia dia pun sekolah menengah pun sekolah berasrama penuh. Kak Ida ni memang aktif. Dia memang dari kecil dia pun belajar pun pandai. Lepas tu dia lepas sekolah menengah je dia duduk asrama. Lepas SPM kan dah duduk jauh juga universiti. Dia macam memang dia ni seorang yang aktif, yang ramai kawan, yang rasa macam akak lah sikit-sikit nak, kalau kita orang kan akak dengan dia macam rapat kan, macam dekat. Dia anak sulung, akak anak keempat, yang anak kedua dengan tiga lelaki. Jadi paling rapat akak dengan dia lah. Perempuan satu dengan empat. Memang dekat kan kita orang punya umur ni. Jadi memang banyak yang macam dengan dia memang rapat. Pun gaduh sama-sama. Tapi cuma dia memang dari sekolah memang dia dah biasa duduk jauh. I see. Macam akak duduk rumah je. Jaga mak. Tapi dia memang dah sekolah pergi ke sana sini. Pergi sana sini. Lepas tu yang dia universiti pun kat Sarawak. Lepas tu kerja pun dekat Semenanjung. Masa memang depan dia seorang berdikari. Ramai kawan dia. Dia memang peramah, memang seorang yang ceria lah, bukan jenis yang pendiam, introvert macam tu. Tapi lepas yang dia kena dengan laki ni lah, sampai dia punya kawan-kawan office dia pun pelik. Dia jadi seorang yang duduk dalam bilik je. Dia tak keluar bilik. Tu diorang pun pelik. Terus jadi betul-betul asingkan diri daripada orang. Makan pun dalam bilik orang kata. Berubah terus dia tu. Ni akak tahu selepas berlaku macam ni lah. Selepas berlaku, kawan-kawan dia cerita. Dia punya office mate semua cerita. Diorang pun pelik kenapa. Mungkin dia tak nak makan ke, tapi memang perubahan tu sangat diorang nampak, dia cakap. Ketara dia cakap. Kawan dia cerita. Masa peringkat perkenalan ke selepas kahwin? Selepas kahwin diorang tak duduk sekali Kak? Belum lagi. Bulan ke berapa tu? Diorang kahwin dalam bulan 7. Bulan 9. Lepas tu diorang nak duduk sama kan, nak sewa. Dia tak kahwin pun tak sampai setahun. Betul. Tak sampai setahun. Lepas tu bulan 1, 2, bulan 3 tu baru sewa rumah. Bulan 3, bulan 4 dah jadi. Baru sebulan. Selepas sebulan duduk sekali. Daripada seorang yang ceria, seorang yang independen, sekarang disebabkan lelaki yang tak guna. Bila kejadian ni berlaku, yang tahu dulu adalah adik akak yang dekat Melaka. Lepas tu akak pula tahu kan. Macam mana pula dengan reaksi keluarga yang lain Kak? Sebab semua diorang jauh. Memang kita orang bagi tahu ayah dululah. Ayah pun terus macam dari Sabah kan, dah lah dia pun dah berumur. Dia cepat-cepat nak datang sini. Nak tengok. Lepas tu terus macam kita orang collect duit kan, beli tiket kapal terbang, pergi turun kat JB. Masa bapak datang tu pun sedih jugalah. Nasib dia tak kena sakit jantung. Dia kan ada jantung. Ya. Macam mana Kak dia punya? Dia diam je. Ayah masa tu macam dia diam je. Dia macam tak boleh nak bercakap. Dia dekat hotel pun dia diam. Dia banyak diam masa tu. Ayah akak tu. Kesian dia. Macam mungkin hati dia dah tak tahu dah nak cakap macam mana. Dia pun tak tahu nak react macam mana. Dia tak banyak cakap lah. Dia diam. Mungkin dia sedih lah kan. Dia tak tahu macam mana nak luahkan sedih dia tu. Pernah tak akak nampak reaksi ayah yang macam marah? Sekarang mungkin dia berumur. Dia banyak nampak dia kecewa sangat lah. Kalau tengok kita, walaupun dia bukan nak yang marah yang macam tapi nampak dia memang sedih sangat lah. Anak sulung pula Anak sulung kan. Kena. Betul. Selalu tanya-tanya dia lah. Kalau dia kan dekat Sabah kan. Kalau cakap dengan dia pun selalu pun akak luahkan dengan dia. Dia akan macam suruh sabar macam tu. Macam ayah kan macam banyak relax. Macam dia tak nak, dia mungkin dia kan dah 80 lebih. Dia ada jantung. Dah berumur dah.
kita orang pun, akak pun tak naklah macam susahkan apa-apa kan. Kalau pasal kakak ni kan, nak mengadu kat bapa macam tu. Macam nanti dia macam mana? Susah hati Susah pula hati. dia. Mungkin Kak Fauzia ada harapan yang Kak Fauzia nak cakapkan kepada Nufail Ihsan. Nufail, betul tak? Apa yang akak nak sampaikan bila dia dah faham satu hari nanti dan bila dia tengok video ini? Akak harap sangat yang Nufail dia akan jadi budak normal macam budak lain. Lepas tu dia akan faham kenapa mak dia jadi macam ni, siapa yang buat buat mak dia macam ni. Macam akan jadi seorang lelaki yang bertanggungjawab lah, yang boleh jaga mak dia, jaga akak pun sekali sebenarnya. Iyalah. Jadi seorang anak yang bertanggungjawab. Betul. Dia akan ingat Apa yang berlaku, kenapa dia macam tu, kenapa nama dia berbeza, kenapa mak dia macam ni. Akan nak dia sihat lah. Anak dia sihat. Akak harap macam tu pada Nufail. Itu yang akak fikir. Sebab dengan keadaan dia sekarang ni kan, memanglah susah hati. Kita tengok keadaan dia kan, susah hati sangat. Memang akak susah hati. Akak tak tahu macam mana dia membesar, macam dia boleh ke jadi budak normal, boleh sekolah macam biasa. Tapi akak harapan akak macam tu. Sebab itulah akak hantar dia pergi PDK, dia harap dia boleh jadi get macam along dan jadi macam biasa, normal. Jadi macam budak biasa, pergi sekolah biasa. Ya Allah, besar pahala Kak. Mungkin akak dah biasa dengar perkataan besar pahala ni, tapi ya Allah Kak, semoga syurga Kak, semoga masuk syurga tanpa hisap. Hasil akak menjaga kakak dan juga anak. Yalah. Dan Kak, mungkin kata-kata terakhir akak ada nasihat kepada mereka yang sedang melihat ni, yang mungkin juga merupakan seorang penjaga. Ramai juga kenal. Ya, ramai. Tapi cuma kisah tu berbeza. Ya. Akak doakanlah kita, macam harap semoga kita semua, akak tahu apa diorang alami, apa yang akak alami. Kami, keadaan kita tu sama sebenarnya. Penat, betul, apa semua memang sama. Tapi macam harap masing-masing macam kuat semangat nak uruskan pesakit macam ni, orang macam ni, terlantar macam ni. Kena, kalau macam nak share apa-apa lah kan dengan akak, boleh je. Sebab ada je yang kontak share diorang punya, macam buat support group dengan Kak kan. Diorang kontak akak, tanya macam mana. Akak insyaAllah akak bantu kita orang sama-sama cakaplah kat situ, macam meluahkan. Dia luahkan apa, sebab yang faham tu yang alami tu. Betul. Kadang-kadang orang biasa boleh cakap aku faham kau, tapi sebenarnya tak Kak. Betul. Apa yang akak lalui tu, hanya orang yang lalui benda itu je yang akan faham sebenarnya. Betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih lagi Kak, sebab akak sanggup meluangkan masa menerima kehadiran kami hari ini untuk tengok Kak Jahidah, untuk melawat akak sendiri. Dan semoga segala harapan akak ataupun segala kata-kata nasihat ataupun cerita yang akak ceritakan hari ini sedikit sebanyak memberi iktibar, memberi inspirasi kepada mereka yang sedang melihat Kak ya. Okay, kita berjumpa lagi di episod yang seterusnya hanya di Sembang Wanita Extra. Bye. Sembang Wanita Extra, teman